So hari ni aku nak introduce kat korang electric pencil sharpener brand daripada Tenwin ni. So jom kita unboxing. Mula korang akan dapat extra spare part untuk bahagian pengasah. Korang akan dapat manual book dan juga pengasah. Aku pilih warna hitam sebab nampak smart bila budak lelaki yang pakai. Ni untuk anak aku lah. So, ni bahagian tapak dia. Tapak ada getah jadi tak licin. Boleh masukkan bateri. Bateri dia dipakai double A bateri. Okey, dia ada on off button. Jadi, bila tak nak guna boleh off. Bila nak guna boleh on. Okey, aku uji dia pakai dua pensel yang tumpul. Korang tengok ni, sangat-sangat smooth Lepas tu hasilnya memang memuaskan hati. Memang tajam lah. Senang nak ansah pensel anak dah lepas ni. Aku suka sebab dia ada lock and unlock. Jadi tak adalah mudah terkeluar sampah-sampah dia tu.